Kalau saya waktu memandu kan, dapatlah customer macam mana pun, saya tak akan buka tingkap. Sebab yelah kita respect dia orang punya, orang tahu-tahulah. Sebelum mula saya bercerita, selamat datang ke Backseat Channel. Seat belakang. Selamat datang ke Seat Belakang Channel. Jadi ceritanya macam ni semalam. Semalam waktu malam pukul 9.10 macam tu, saya pergilah pick up 2 orang dekat kilang. Satu kilang ni dekat Shah Alam. Dia nak pergi ke KL dan sebagainya lah. 2 orang lelaki daripada Bangladesh. Okey, sekejap untuk bagi clear, saya tak ada apa-apa masalah dengan itu. Tapi kadang-kadang dia ni ada bau yang kita kurang senang. Kebetulan saya ambil daripada mana dah? Kilang. Jadi lepas dia orang bekerja, itu peluh lagi kan, macam tu lah. Bila dia orang masuk, bagi saya macam okey, macam biasa. Saya dah tahu dah bau dia orang tu, saya dah kenal sangat dah. Puff je, sangat semebak masuk dalam hidung. Dia sakit sini. Dan dalam perjalanan tu, kebiasaannya lah, saya pernah juga dapat customer yang berbau dan ramai juga duduk belakang, 3-4 orang juga. Tapi tak sampai macam ni sekali. Yang ni sampai saya terpaksa buka tingkap. Saya tengok waste dalam setengah jam. Setengah jam tu agak lama lah untuk saya tahan. Saya hirup udara pun, ya faham kan, dia macam tak nak habis hirup gitu macam. Dah memang tak tahan sangat. Dia menusuk, faham? Menusuk. Dia lain. Yang ni first time yang saya buat. Yang lain-lain saya tak nak buat lagi. Jadi saya terpaksa lah, saya buka tingkap, jadi berangin. Saya harap dia tak terasa lah. Okey. Tapi itulah masalah dia. Hantar je sampai ke dah KL. Pada secara adabnya dia memang tak beradab sikit lah. Tapi tak boleh tahan. Sorry lah. Memang saya minta maaf kepada 2 orang brother yang Bangladesh tu. Kalau korang ada pengalaman yang sama, korang boleh cerita di bawah. Okay? Komen dan like. Terima kasih. Is it worth it? Oh yeah, it's worth it. If you're strong enough.